Fresh yang kita guna ni. Kodik molek, lembut molek. Okey, assalamualaikum sesemu. Hari ni abang main dekat Kelapa Laut Syek, Jelawak Bacok. Jadi abang main sini, abang nak rasa idea. Let's jom sesemu, ikut abang. Let's jom. Okey sesemu, ni lah kedai dia, Kelapa Laut Syek, Jelawak Bacok deh. Okey sesemu, kedai dia mudah je. Ni kedai dia. Lepas tu media selera. Depan ni betul-betul dengan PPD deh. Oh, saya mau tengok ni. Mudah je. Jelawak Bacok. Depan tu traffic light. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Dik, Kelapa Laut Syek ni gapo gak special sini? Okey, air Kelapa Laut Syek Hot Station sini best seller. Okey. Kita punya strawberry dan juga pandan dah. Nampak saya tak? tengok strawberry dia. Gedik molek tu. Gedik molek. Pecah. Wah hati. Okey, ni pula pandan dah. Saya tengok pandai dia tu comel saya mu. Gedik molek. Warna hijau saya mu. Okey, ni pula beg kelapa laut. Hot fresh yang kita guna ni. Ni. Okey. Untuk kita blend dan juga kita buat jadi topping dia. Ni semua sebelum koyak dah. Okey. Lepas koyaknya, ginilah kejadian dia. Oh, comel Segar kejadian. molek. Segar molek, fresh molek. Okey, ni buah kelapa laut kita akan kupas dah. Okey, ni dia ada kulit dah saya mu. Dia tukar kupas-kupas gini. Dia guna sudu gitu ya. Mudah. Tengok. Oh, lagu tu ya cara dia. Mudahnya. Tengok. Okey, saya mu ni tengok tu buah dia tu. Comel-comel. Okey, lepas tu kita akan celup dia, bersih dulu dalam air. Okey. Lepas tu, tak asingkan lah hak mana keras, hak mana lembut. Hak keras kita akan blend dalam air sekali, hak lembut kita akan jadikan topping lah. Okey, saya mu ni bahan-bahan dia. Abang mari jauh daripada Kota Baru ni. Abang order belakang. Air hok mana air ada saya mu. Ni hot shake dia. Saya tengok tu pekak molek barang dia. Lepas tu dia masuk strawberry. Tengok tu. Strawberry dia comel. Dia masuk dia tu saya tengok. Oh, puas hati saya mu. Merah tu buat abang marah. Tu barang. Okey, ni pula hot original dia. Dia solah saya mu buah kelapa laut tu. Okey, ni pula hot preserve pandai. Saya tengok tu pandai dia tu comel. Kalau kita tengok warna hijau dia tu berseronok dah. Puas hati saya mu barang. Okey, assalamualaikum saya mu hari ni. Abang nak buat kombinasi Kelapa Laut Syek dekat Jelawak Bacok. Saya mau tengok. Sekali abang nak minum 3 jenis saya mu. Tengok kemurahan dia. Comel barang. Jom saya mu. Abang tak tahan dah. Jom tengok abang minum. Jadi mula-mula ni abang nak minum original dia dah. Kita minum dulu. Konsang-konsang dulu. Comel saya mu tengok. Dia blend tu ke. Laik molek. Hancur molek. Bismillah. Wah hati. Belemuknya ada. Lepas tu dia ada manis-manis tu ke. Tapi ni saya tengok ni. Ni sebutir sekali dia bubuh ni. Buah kelapa laut. Wah tu saya mu. Saya tengok. Sebutir gini saya mu. Kelapa laut dia bubuh. Wah hati. Bismillah. Wow. Dengan freshnya, dengan berjusinya, dengan sejuknya, sempurna. Bila abang kekoh ke, cari mulut. Tak perlu tenaga mana, gelok. Wah hati. Wow. Okay, ni pula hok pandai, hok special dia, hok abang suka, hok abang minat ni. Puas hati. Saya mau terau ni. Saya mau tengok ni. Jelly dia ni. Jelly pandai dia. Saya mau tengok comel kerja dia. Bergedik molek. Bergedik molek. Lembut molek. Bismillah. Wow. Sedap. Jelly dia. Patut ramai tempat dia pun. Sedap saya mau. Minum tak panas-panas. Kena hot ni memang sempurna. Okey, hot ni pula abang nak rasa hot strawberry dia dah. Tu, saya tengok. Jelly dia tu. Kedik molek tu. Strawberry. Bismillah. Sedap dah. Terbaik. Puas hati. Sempurna. Perfect. Bagai. Kombinasi sempurna.
Lepas tu saya mu, bawah ni pula dia ada jelly deh. Tu, jelly tu. Ketulai jelly. Sedap. Oh, jelly. Sedap. Okey saya mu. Kombinasi air kelapa laut hari ni ke? Memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagi boh.